Zam, stalker tu call aku tadi. Aku savekan nombor handphonenya. Okey, sekarang aku perlu aktifkan apps pengesan location pada handphone. Biar benar. Lokasinya kat sini. Dalam rumah ni. Ya Allah, bahaya ni. Okey, sabar, tenang. Apa harus aku buat? Ya. Okey, baik, aku call polis. Siapa kau? Takkan tak kenal. Saya Zam. Keluar kau. Alah gila. Marilah kenal dengan lebih mesra. Kau ingat aku takut dengan kau? Alah gila. Jangan macam tu. Kau ni mahal tau. Hui, gila, berambus kau keluar. Maaf gila. If broken, then consider sold. Kau terpaksa hadapi aku. Oh, garangnya. Menarik. Jangan pandang aku ni lemah, ya? Yang lemah kena sembelih dengan ni. Maafkan aku kalau kau mati malam ni. Oh, okey. Aku mati kalau aku tak dapatkan kau gila. Kau ingat kau kuat sangat? Kau akan kalah. Kau akan mampus. Cik Akilah, awak kenal dengan Zam ni kan? Tidak, Encik. Jauh sangatlah saya nak kenal orang macam tu. Tapi ada suatu keraguan sedikit lah Cik Akilah. Apa dia, Tuan? Saya betul-betul tak kenal orang gila tu, Tuan. Okey, sabar. Cik Akilah tinggal dengan Syira kan? Dalam rumah tu. Betul. Betul, Tuan. Dia ada ganggu Syira juga ke? Kan macam tu. Okey, awak tengok ni. Handphone Zam.
Dan kita orang dah semak. Oh, dia juga call dan ganggu Syirah ya tuan. Maaf Cik Akilah. Bukan Zam yang call Syira, tapi Syira yang call Zam. Apa? Benar ke ni tuan? Syirah ada apa kaitan dengan orang tu? Maaf juga nak saya katakan. Dapatan awal kami sebenarnya Syira dah jual awak sebenarnya. Mengarutlah tuan. Mana ada? Kan Syirah balik kampung. Bersabarlah Cik. Kami masih lagi cuba menjejaki Syira ketika ini. Kunci rumah awak ada pada Zam. Agak-agak siapa yang bagi? Kila, aku minta maaf ya. Alah Kila, jangan macam tu. Kau ni mahal tau. Apa yang dah kau buat ni Syirah? Kenapa Syirah? Kenapa? Ada masanya sesuatu yang kita hargai, kita lindungi dan kita sayangi adalah duri dalam daging kita sendiri. Itulah lumrah kehidupan ini yang perlu kita sedari dan berhati-hati agar survival hidup ini dapat diteruskan hingga ke akhirnya. Aku akan hapuskan Kila kali ni. Ingat, bayaran bakinya aku nak separuh malam ini. Atau aku dedahkan identiti siapa kau sebenarnya.